Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Dr. Hairul. Hari ini saya akan membentangkan tentang BBM yang saya telah dihasilkan, iaitu Kota Treasure Hunt. Seterusnya, ini merupakan bentuk kota BBM yang saya membina, iaitu Kota Treasure Hunt. Kota ini mempunyai 3 bahagian, iaitu Stesen 1, Stesen 2 dan juga Stesen 3. Setiap stesen akan mempunyai satu misi yang murid perlu menyelesaikan. Dan dalam bahagian tengah merupakan bahagian di mana untuk menentukan sama ada jawapan pada setiap stesen adalah betul ataupun tidak. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana BBM ini berfungsi. Pertama sekali, murid akan bergerak pada satu stesen kepada stesen yang lain untuk menyelesaikan misi tersebut. Arahan untuk setiap stesen akan dipaparkan dalam slide Genially yang melalui telefon yang diletak pada phone stand yang ada pada bahagian tengah. Selepas berjaya menyelesaikan setiap misi pada stesen tersebut, murid akan memperolehi satu kod rahsia. Kod ini sangat penting kerana murid perlu mengumpul setiap kod rahsia daripada setiap stesen. Apabila semua stesen telah diselesaikan, murid perlu menggunakan gabungan kod rahsia yang dikumpul untuk mencari log yang sepadan dengan kod mereka. Akhir sekali, setelah memperolehi kunci tersebut, murid perlu meletakkan ke dalam kotak lampu yang disediakan pada bahagian tengah. Jika semua lampu menyala, ini menunjukkan bahawa semua jawapan yang diberikan di setiap stesen adalah betul. Kesimpulannya, BBM Treasure Hunt ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu murid untuk belajar secara aktif, bekerjasama dalam kumpulan dan berfikir secara kritis untuk menyelesaikan setiap cabaran yang diberikan pada setiap stesen. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.